Okey, kat sini kita ada dua pasang steering rack Stima. Masalah dia, steering rack dia dah ada clearance. Ni yang lama lah. Yang ni yang baru. Baru ni fit je. Memang tak ada pusing. Tak macam yang lama. Yang lama punya memang ada clearance. Stima ni dia datang komplain bunyi steering. Dia kata bila belok pun ada bunyi. Bila kita test tak payah belok. Bila korang jalan, korang berhenti tengah jalan tu, korang buat main steering tu pun ada bunyi. First yang kita boleh detect bunyi dia datang daripada ni. Ni kita panggil steering damper ataupun bintang lah. Ini memang common issue untuk Stima NH10. Kita buat dia ni atas jack, kita ketuk dekat body ni, area sini, kita boleh dengar bunyi mengetuk kat dalam. Kat sini free play terlampau banyak. Maknanya gigi dalam ni dia dah free play jarak jauh tau. Jadi dekat situ punca dia bunyi belaga. Bezakan dengan yang baru, tak ada free play langsung. Asal gigi dalam ni dia memang fit je. Recommend lebih baik tukar seketul. Refurbish pun kalau nak bezakan dengan harga baru macam ni, harga dekat-dekat je.